Bila Nabi dah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian dihalang dakwah di Mekah tak boleh berkembang, dakwah di Mekah tak boleh bernafas, Allah wajibkan Rasulullah dan umat Islam berhijrah sebab ada di kalangan orang Islam bukan sahaja diseksa, bahkan dicacatkan, ada yang dibunuh umat Islam di Mekah. Kesemua percaturan dan permusuhan ini ada campur tangan dan jasa jahat Abu Sufyan ibn Haris. Nabi ingat benda tu. Maka Nabi pun berhijrah ke Madinah Munawwarah, meninggalkan penduduk Mekah. Waktu tu yang masuk Islam 13 tahun, tidak melebihi, ingat ni fakta sirah, tidak melebihi 250 orang yang masuk Islam di Mekah. Dakwah 13 tahun. Sedangkan Madinah sebelum Nabi hijrah, Nabi dah hantar Nuqaba, Nabi dah hantar Abdullah ibn Ummi Maktum, Nabi dah hantar beberapa orang, Mus'ab bin Umair. Nuqaba hantar pi ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah, di Madinah dah ada 500 orang Ansar yang peluk Islam. Dah ada dah. Sahabat-sahabat Nabi pi buat kerja. Subhanallah, pi buat dakwah di Madinah Munawwarah sebelum Nabi sampai. Mekah tak terima dakwah Nabi, 13 tahun tak sampai 250 orang. Lebih kurang, wallahu alam. Nabi pun hijrah. Kemudian tahun kedua, kalau semua ingat, tahun kedua Nabi hijrah. Nabi hijrah umur 53. Jadi Rasul umur 40, berdakwah di Mekah 13 tahun. Jadi 53. 53 Nabi hijrah daripada Mekah pi ke Madinah. Tahun pertama tak berlaku perang. Tahun kedua Quraisy cari pasal. Quraisy. Siapa Quraisy? Hak Mekah tadi ni. Siapa antara orang kanan yang menyusun perang untuk mematikan cahaya Islam di Madinah? Abu Sufyan ibn Haris. Sampai di pengetahuan Rasulullah, dia antara yang penyusun utama kanan strategik untuk serang Madinah. Tahun 2 berlaku perang Badar, kemudian berlaku tahun ketiga perang Uhud. Semua ni Abu Sufyan turut serta. Setiap peperangan, hampir semua peperangan Abu Sufyan turut serta dan dia yang pengendali. Bukan dia ketua perang, dia antara yang menyusun strategi. Abu Sufyan ni lawan sungguh dengan Islam, padahal dulu membesar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, akhirnya Quraisy jadi lemah, kalah dalam banyak peperangan sampailah tahun ke-8 Hijrah. Tahun 8 Hijrah, Islam dah mula kuat, Quraisy kalah perang. Nabi bawa 10,000 orang awan kota Mekah. Peristiwa tu nama Fathu Mekah. 10,000 ni ramai untuk menawan kota Mekah tanpa perang. Tak ada perang, tak ada pertumpahan darah.